sikap kita nak ubah, agama kita yang nak kena upgrade, apa semua benda, solat kita yang nak kena perbaiki semua. Sebab kalau tak buat benda tu, untuk rumah tangga 90% perceraian akibat tak solat. saya memang panas. Kau yang panas ke aku yang panas? Isu dengan rumah tangga dia. Sebab kalau tak buat benda tu, untuk rumah tangga 90% perceraian akibat tak solat. Tak adalah nak suruh korang jadi sempurna. Manusia ni nak berubah ada proses dan tak semua sempurna. Mungkin you kuat tang ni, you lemah tang ni. Faham tak? Dia ada macam tu. Yang penting kita kena start buat. Kalau kita nak rumah tangga yang tenang dan bahagia. Semua orang ada proses masing-masing dan you sendiri yang mencorakkan perkahwinan masing-masing. Betul. Kenapa si A ni keluarga dia bahagia, kenapa si B ni tak bahagia? Tengoklah pasangan masing-masing. Teamwork ke tidak? Ya. Ya, banyak macam Kenapa tu. kau guna macam tu? Kenapa kita tak okey? Macam tu kan. Jangan banding-bandingkan. Tak boleh. Dia sebenarnya tak boleh bezakan kita dengan orang lain. Kita proses kita, orang lain proses dia. Kan? Ataupun kalau contoh kita tak suka orang tu, perkahwinan tu kita salah, kita burukkan suami kita burukkan isteri kita. Ini kita kena faham juga, sebab kalau kita burukkan maknanya buruklah pilihan kita. Betul, setuju. Tapi itu proses. Mula-mula macam tu, lama-lama matanglah korang. Kan? Belajar. Jadi perkahwinan ni satu dia nak cakap bukan senang. You kena, bila you masuk dalam perkahwinan, you kena ready untuk buat perubahan. Bukan kahwin just cinta, lepas tu terkangkang, apa semua tak siap, belajar pun tidak, anak pun tak boleh, habislah. Bila lah. Takutlah. Kena. Takut belum lagi kalau tapi bestnya ada best juga, sudut best kat kita. Tak ada best juga. Yelah, belum lagi kalau contoh isteri tu bersalin jaga anak, tiba-tiba kita nampak the real colour lelaki tu tak bertanggungjawab. Tak sebab oh my god, takutnya aku. Nasib ada yang dapat macam tu, ada yang dapat.